Ucap ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani yang telah menyumbang one-off RM100, yang mana saya rasa bantuan begitu boleh membantu sedikit sebanyak. Saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani. Alhamdulillah, saya bersyukur. Walaupun jumlahnya tak besar, tapi kesannya dirasai oleh semua yang mendapat. Kurangnya mengurangkan bebanan keuangan keluarga lah. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Madani atas pengenalan program Sumbangan Asas Ramah atau lebih dikenali sebagai SARA. Saya rasa program ini membawa manfaat kepada semua lapisan masyarakat dan ia merupakan satu program yang sangat dekat di hati rakyat. Saya juga mendapati program ini sangat mudah akses kerana kita boleh menggunakan fasiliti SARA ini di mana-mana kedai berhampiran yang diiktiraf oleh kerajaan, dan kategori barangan yang boleh dibeli pun adalah lebih daripada 14 jenis barangan yang amat diperlukan oleh pengguna isi rumah. Jadi sekali lagi saya merakamkan penghargaan dan juga berharap inisiatif ini akan diteruskan tahun hadapan supaya lebih ramai golongan masyarakat dapat menerima manfaat ini secara berterusan. Terima kasih Kerajaan Madani. Setakat yang saya dengar memang mengalahkan lah. Sebab ini diorang boleh beli barang harian apa yang mereka perlu lah. Kebanyakan tempat saya ada usaha emas. Jadi kebanyakan anak keluarga mereka tak tinggal bersama mereka. Selama ini kita dapat daripada baku makan dari NGO, tapi ini ikut rasa mereka beli suka hati mereka. Alhamdulillah, memang bersyukur sangat bila dapat bantuan ini. Rasa lega sebab kurang-kurangnya ada sokongan untuk kurangkan beban perbelanjaan, terutamanya dalam keadaan sekarang. Bantuan ini memang tepat pada masanya dan menunjukkan kerajaan ambil berat kebajikan rakyat. Harap bantuan macam ini dapat diteruskan dan ditambah baik. Terima kasih Kerajaan Madani. Pada pendapat saya, SARA ni ialah satu inisiatif yang baik daripada pihak kerajaan yang mana boleh meringankan beban kami dalam perbelanjaan seharian. Selain itu, ianya juga dari segi ekonomi merupakan faktor pengganda pada peniaga-peniaga kecil, memandangkan ia mensasarkan pembelian barang-barang harian dan keperluan asas. Saya berharap bantuan seperti ini dapat diteruskan di tahun-tahun akan datang dan ditambahlah dari segi amountnya. Terima kasih Kerajaan Madani.